Perjalanan yang jauh beribu batu dimulakan dengan satu langkah. Tanpa guru tiadalah ilmu. Pengorbanan mereka tiada bandingnya. Tanpa mereka, siapalah kita? Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Di mana-mana dia berdiri di muka muridnya. Di sebuah sekolah mewah di ibu kota. Di bangunan tua sekolah hulu desa. Dia adalah guru mewakili 1000 buku. Semakin terpencil duduknya di ceruk desa, semakin bererti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir kehidupanmu, guruku. Budi yang diapungkan didulangi ilmu. Panggilan keramat cikgu kekal terpahat, menjadi kenangan ke akhir hayat. Terima kasih, cikgu.